kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy! Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 7 dan episod kali ni membawa satu gabungan yang sangat menarik antara aksi, komedi dan momen mendebarkan dalam satu naratif yang padat. Ia bermula dengan sesuatu yang nampak kecil. Bobo Boy membantu makcik kantin membina semula kandang ayam, tetapi perlahan-lahan membawa kita kepada situasi serius. Rompakan bank yang tegang tapi disampaikan dengan penuh unsur lawak dan sindiran sosial. Gabungan antara dua dunia, heroik dan jenaka slapstick, dilakukan dengan agak kemas dan menjadikan episod ini antara yang paling hidup dalam musim ini. Antara kekuatan utama episod ini ialah struktur cerita yang berlapis. Kita tidak hanya melihat satu sisi saja, tetapi diberikan dua sudut penceritaan yang akhirnya bertemu di satu titik klimaks. Bobo Boy yang sibuk tolong orang dan geng perompak yang tengah buat perancangan jenayah. Gaya penceritaan ala-ala heist movie dengan perancangan masa yang spesifik kemudian hancur akibat perkara remeh. Babak ni kita boleh lihat apabila Rob, Robert dan Roberto nampak polis dan tiada rancangan B. Lepas tu boleh pula dia pergi menyorok dalam bank. Tak pasal-pasal terlibat dalam jenayah lagi besar. Asalnya nak rompak parking meter je. Memang kelakar. Tambahan pula, penyelesaian konflik menggunakan strategi bijak dan bukan kekerasan menjadikan cerita ini lain daripada kebiasaan. Satu lagi kekuatan dalam episod kali ini adalah karakter Adudu yang beralih dari antagonis kepada mediator insaf, membuatkan penonton dapat melihat sisi matang dan lucu dalam masa yang sama. Walaupun plotnya padat, episod ini kadang-kala terasa terlalu sibuk dengan banyak subplot yang bersilang. Bobo Boy dan makcik kantin, perompak dan rancangannya, Tok Abah dan populariti warung, serta ketibaan kapal angkasa di akhir episod. Ini boleh menyebabkan sesetengah penonton, terutamanya kanak-kanak, rasa sedikit keliru dengan rentak cerita. Selain itu, walaupun Bobo Boy ialah watak utama, dia rasa agak ditolak ke tepi untuk kebanyakan masa demi memberi spotlight kepada penjenayah yang komikal dan adudu. Secara keseluruhannya, episod kali ini adalah episod yang penuh kejutan, lawak, drama dan strategi. Episod ini agak menonjol kerana berani keluar dari formula biasa dan cuba pendekatan yang lebih sinematik dalam membina ketegangan dan penyelesaian konflik. Rating saya personally untuk episod kali ini adalah 5 out of 10. Walaupun ada beberapa kelemahan dari segi fokus penceritaan dan kehadiran Bobo Boy yang agak tenggelam, namun kekuatan pada skrip lawak dan penyampaian mesej menjadikannya tetap menghiburkan. Tak sabar saya untuk tengok apa yang jadi dekat episod yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.